Assalamualaikum, selamat petang peminat saya semua. Hari ni hari Senin, tepat 2 bulan Mei 2568, bersama dengan tepat 5 Zulhijjah 1446 Hijrah. Petang ni mari dengar berita kita pergi di Itali. Ada satu ongkon ataupun ada satu kelum, satu orang lah, satu puak. Mudah kata dia ada kapal sutih, dia muat barang pertolongan, ada cukup letak kapal ya, kapal laut. Ada gandung, ada apa, ada cukup untuk nak masuk di Gaza, nak pergi tolong orang Gaza. Sebab masalah ni kereta gudang pun boleh masuk dah dalam Gaza. Hatta barang makan ni. Hak ni dia pergi ikut kapal laut. Dia muat barang kapal laut hari Ahad semoga ini, dia ambil di Itali. Kapal yang duduk di Itali, dia nak pergi di Gaza. Tu. Baru ni dia pergi dah sekali. Tapi tak siapa. Kau dia pergi baru ni nak hantar barang di Gaza tu. Fort Isra tak ada buka lagi Gaza. Tak ada izin lagi masuk Gaza. Baru dia pergi siapa di tengah jalan baru ni. Hak ni hak belum dulu itu. Bulan 5 nah. Bulan 5 itu dia pergi dah sekali. Tapi baru siapa di tengah laut tu. Knop day dulu di Malta. Barang nak siapa dah duk di Malta tengah laut nah. Fort Isra hantar drone pergi bedek kapal dia nah. Wak Fort dia ni beradu, takut nak pergi paling kelik. Semoga ini Fort dia hantar pula kapal sutih pula nak pergi di Gaza. Ambil barang pergi hantar kat orang Gaza. Ni satu ongkon, satu kelum orang pertolongan nah. Hak ni orang mak saleh nah, orang farang kot noh. Bukan orang Arab. Hak dia mau nak pergi tolong orang Gaza. Tu habis meter. Kita pergi tengok satu video. Video ni berlaku di West Bank. Nah. Saya tengok pagi ni juga. Ada orang West Bank di kawasan Jenin. Orang Jenin di West Bank dia nak pergi buat haji. Buat dia duk letak kereta tu. Kereta tu sutih ya gambar. Banyak orang juga duk letak kereta tu untuk nak naik kereta tu ni nak pergi Mekah pergi buat haji. Tapi tekah dia mau beradu duk nanti orang dia. Orang ada dah atas kereta kat ni. Kereta tahang Fort Isra 2T mari tepuh. Bukan tepuh tung dak. Mari lesek tepi ni lah. Habis kereta tu nah. Dek tepi kereta tu habis lesek kepek habis. Kena kereta tahang Isra 2T mari biat, dia panggil biat. Mari betul nah. Wak kereta saat ni tu punah nah. Tapi boleh pergi lagi kereta tu. Tu kereta baru. Dek tepi kena tepuh. Kepek habis dah. Tapi boleh pergi kereta tu nah. Hak ni nak ayat kata Fort dia wak back ni. Orang nak pergi haji, nak buat haji. Pok dia mau tepuh dulu. Muncul mau tak tepuh, mau non tepuh itu nah. Dia kira lesek haji nah. Tapi selamat tak ada pia jadi kena. Kereta saat ni insya-Allah boleh pergi buat haji nah. Tu satu video tu baik pagi ni. Ni berlaku di Jenin nah. Di Jenin balik West Bank tu. Habis di meter nah. Kita pergi di Rusia nah. Rusia dengan Ukraine. Hari ni tahang hak Rusia tu beroyak kata Ukraine hantar drone mari conti dalam Rusia nah. Banyak mutai drone. Banyak mutai drone nah. Merai bukan hari ni. Merai nah. Drone hak Ukraine ni mari bang dalam Rusia ni 5 kawasan, 5 tempat. 5 pumipak dia royak. Wawi dia pergi jomti pada kapal. Pada kapal tu hak tahang. Tahang duk cak kapal meno, drone mari pom wawi kapal sak ni nyala nah. Kapal tu tahang hak Rusia sak ni nyala kena bau nah. Hak ni drone hak Ukraine mari jomti nah. Dia bang hari Ahad semoga. Tapi hari ni hari Senin ni Ukraine dengan Rusia nak sorak hari ni nak sorak di
Turki. Buku nak beradu berdeh. Cara beradu berdeh dalam Ukraine ni. Nak serah hari ni senang. Semua orang Ukraine bang dulu, contoh dulu. Pada kapal hak dahang. Rusia nah. Buat kapalnya Allah banyak teh lah. Habis 5 meter. Kita pergi tengok mana ni. Kita pergi tengok di Rozah. Minggu yang lepas nah. Ada bomo seorang dia duduk kerja di rumah sakit. Kabar-kabar ada orang kupai, orang mati di rumah sakit. 9 orang mati syahid 9 orang. Budak-budak saja. Lepas tu ada orang yatim seorang, lepas tu ada budak seorang sakit. Yatim ni sahat, budak ni pun teruk juga. Bomo tino saat ni kita tengok hak mati 9 orang saat ni anak dia saja mati. 9 orang. Lepas tu yatim saat ni laki dia jadi bomo juga. Seorang lagi anak dia tu anak dia juga sakit. Hari tu anak dia 9 orang mati syahid bus. Dia tak hendak buat geno, dia bomo. Anak dia pula mati. Laki dia sakit, anak seorang lagi sakit. Hak tu minggu yang lepas. Tapi semua orang ini nah. Laki yang bomo saat ni, Bomo Hamdi. Nama Bomo Hamdi tu mati syahid pula semua orang ini. Sebab sakit teruk, duduk di rumah sakit teruk. Semua orang ini mati syahid. Jadi bomo saat ni bomo tino yang nama Allah. Hak jadi bomo juga bini dia saat ni tu. Bini dia saat ni tu makna kata tinggal keluarga dia tinggal 2 orang masalah ni. Allah sendiri bomo saat ni. Lepas tu anak hak sakit tu. Lepas tu 9 orang lagi tu mati syahid. Baru ni lagi 2-3 hari dah. Laki yang mati syahid pula semua orang ini. Makna keluarga dia tinggal 2 orang masalah ni nah. Keluarga bomo Allah. Tu. Hak ni nah dia pubak demo khabar-khabar anak sendiri mati syahid. Awak pergi dapat muka di rumah sakit nah. Hak tu berlaku di Rozah nah. Hak ni berita luar sikit nah. Kita pergi tengok di Perancis nah. Perancis ada bola main di Perancis nah. Bola Champions League. Bola hak besar kali dalam Europe. Bola semoso nah. Dia tewas hari Sabtu nah. Tewas cincin nak lut. Dia menang boleh champ hak Euro nah. Paris Saint-Germain dengan Inter Milan. Dua tim ni tewas nah. Hak ni berita luar sini nah, berita bola nah. Dua tim ni tewas hari Sabtu yang lepas. Lepas tu benar Paris Saint-Germain benar nah. Benar 5 t nak banyak benar. Benar 5 t. Inter Milan Allah. Sun Inter Milan Allah. Tu. Tapi lepas menang calong dalam Perancis nah. Wak siapa yang mati nah, 2 orang mati. Tu 2 orang mati fan Paris Saint-Germain tu. Mati 2, sakit banyak nah. Kat semua Thai hak Perancis tu beroyak hari hak. Sakit banyak juga, mati 2, lepas tu igak lagi pula. Kena igak buat tengok bola saat ni 500 tu apa tik lagi Perancis. 559 orang kena igak. Sebab calon kelajak kek nah. Siapa yang mati 2 orang nah. Tu hak ni calon bola ni. Di Perancis nah. Paris Saint-Germain nah. Jadi champ European League di Perancis nah. Hak tu berita bola sikit nah. Biar nak ada tambah berita boleh tambah nah. Lepas tu doa lah Rozah selamat berjaya benar nah. Jumpa pula malam hari nah lepas Isya. Islamnya Allah. Tengok nak hari, terima kasih nah peminat saya semua nah. Pagi petang ni sekadar ni. Assalamualaikum.
Hmm.